Doro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan Bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Bismillahirrahmanirrahim. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Surprise Slimy. Tadi kita ada apa ni? Kita ada lebah. Adik-adik tahu lebah suka makan apa? Betul tu. Lebah akan mengumpulkan nektar bunga ataupun bunga dan bawa balik ke sarangnya serta menghasilkan madu. Apa kaitan lebah dengan slime yang kita akan main pada hari ini? Kena tunggu sampai habis. Tada! Inilah slime yang kita akan main pada hari ini. Kita ada blueberry honeycomb slime. Honeycomb ini bermaksud sarang lebah. Tengok ni. Tada! Sarang lebah kita ini berwarna ungu. Dan boleh nampak ada lebah. Lebah tadi pun ada jugalah. Dia balik ke sarang. Jadi hari ni kita nak hias slime blueberry honeycomb kita. Dah sedia? Mari baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buka slime kita. Dari sini kita boleh nampak slime kita berwarna biru. Nampak tu cair. Sekarang jom kita letakkan sarang lebah kita di atas slime. Adik-adik, kita dapat sos blueberry jugalah. Sos blueberry pun berwarna biru. Tetapi yang ini biru cair dan yang ini biru gelap. Wah, yang ini pun cair jugalah. Sekarang kita tuangkan sos blueberry kita di atas sarang lebah. Kita gunakan ini untuk letakkan sos blueberry kita ke atas sarang lebah. Jangan lupa untuk letakkan buah blueberry kita. Sekarang kita dah siap hias kita punya blueberry honeycomb dengan ada sos blueberry serta sarang lebah, buah blueberry dan juga slime. Dah siap pun kita hias slime kita pada hari ini. Cantik kan adik-adik? Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Baiklah. Seterusnya, apa yang kita nak kena buat lagi? Macam biasa, kita gaulkan ke semua sekali untuk lihat apakah tekstur slime di akhir rancangan nanti. Dah sedia adik-adik? Jom kita mulakan.
Adik-adik melihat slime kita dah bertukar warna. Jadi warna apa ni? Jadi warna ungu. Sekarang kita gaulkan menggunakan sudu. Kacaukan semua bagi rata. Jom kita jadikan tekstur slime kita lebih kenyal dengan menambahkan slime activator. Adik-adik dah sedia nak lihat transformasi slime kita? Jom kita gaulkan slime kita. Sekarang slime kita dah jadi lebih anjal. Alamak. Sayap lebah kita dah tertanggal. Tapi mana pergi lebah kita? Kena selamatkan ni adik-adik. Ini buah blueberry kita tadi. Dah jumpa dah lebah kita. Masya Allah. Dah tenggelam habis dalam kita punya slime. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Alhamdulillah. Selamat dah kita punya lebah. Sekarang jom kita main slime. Alhamdulillah, selesai bermain slime untuk episod pada kali ini. Jumpa lagi adik-adik pada episod surprise slime yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Durio Plus.